Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Da'i Fahmi Channel dan juga salam Ramadan buat seluruh umat Islam di seluruh dunia. Buat sahabat-sahabat yang baru saja sampai ke channel saya alu-alukan untuk sahabat-sahabat semua dapat tekan button subscribe dan juga button loceng agar dapat support saya untuk memberikan konten yang lebih menarik lagi untuk anda semua pada masa akan datang. Jadi untuk video kali ini, saya rasa terpanggil untuk buat satu video berkenaan dengan isu penyampai radio yang kita kenal sebagai Pak Azad, Nabil dan juga Baradin, yang dikatakan mereka ni buat satu tarian, Pak Azad buat satu tarian yang menghina atau memperolok-olokkan budaya ataupun agama Hindu. Jadi kita tengok dulu video tu sebelum saya memberikan komen lah. Baik, kita tengok pula versi yang viral. Saya cari video dia. Okey. Okey, anda pun dah tengok. Saya rasa anda pun dah tengok dulu daripada saya. Saya pun dapat berita pun tengok-tengok scroll-scroll TikTok dan juga social media yang lain. So tengok memang isu ni tengah panas sekarang. Jadi saya rasa terpanggil sebab saya orang yang beragama Islam. Saya sendiri orang beragama Islam dan saya yakin sahabat-sahabat saya pun ada ramai juga di antaranya yang beragama Islam yang sedang menonton sekarang ni. Kalau kita lihat video yang pertama tadi, iaitu video yang the full version lah, full version yang saya dapat tengok, Pak Azad sebenarnya dia bukannya nak memperolokkan pun. Dia nak meniru gaya Miki, iaitu adik kepada Johan Ghazali yang merupakan seorang atlet Muay Thai. Kalau tengok video adik Jojo ni, si Miki ni kalau masuk dia akan ada buat tarian dia. Tak tahulah tarian apa nama dia kan. Tapi itulah yang Pak Azad cuba nak tiru sebenarnya. Saya akui bila saya tengok video tu ada kesilapan yang dilakukan oleh pihak Pak Azad dan juga Abang Radin dan juga Abang Nabil lah. Saya yakin mereka ni sebenarnya tidak ada orang kata niat pun untuk memperolokkan mahupun menghina. Sebab kita semua maklum yang negara kita ni adalah negara yang bersifat majmuk, iaitu negara yang berbilang bangsa dan berbilang agama. Jadi apabila berbilang bangsa dan berbilang agama ini, kita perlu hormati setiap bangsa dan juga agama yang ada. Sebenarnya saya kagum melihat Pak Azad, Nabil dan juga Radin ini pergi jumpa dengan orang yang beragama Hindu untuk membuat permohonan maaf secara bersemuka dan juga permohonan maaf secara terbuka. Jadi saya nampak mereka mengakui kesilapan mereka dan itu memang adalah satu kesalahan. Sebab ada perkara yang kita boleh bawa gurau dan ada juga perkara yang kita tidak boleh bawa gurau. Lagi-lagi apabila berkaitan dengan agama. Saya tidaklah katakan saya defend ataupun mempertahankan perlakuan yang dilakukan oleh Pak Azad dan juga Radin dan juga Nabil ini. Saya minta agar berlaku adil dengan semua bangsa dan juga semua agama. Berlaku adil dari sudut tindakan. Kalau kita lihat ada orang menghina agama kita, agama Islam, ambil langkah yang sama seperti mana orang yang menghina agama Hindu dan juga sebagainya. Jadi janganlah bila agama lain selain daripada Islam dihina, tindakan cepat diambil. Tapi apabila agama kita yang dihina, agama Islam yang dihina, maka cukup sekadar permohonan maaf, maka kes telah selesai. Jadi perkara yang saya nak sampaikan kepada anda semua adalah kita hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan juga agama. Please respect each other. Tolong hormati setiap bangsa dan setiap agama. Sebab apa? Kita ada pegangan kita dan mereka ada pegangan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Aku dengan agama aku dan kamu dengan agama kamu. Jadi apabila ada perkara-perkara seumpama ini berlaku berkenaan dengan memperolokkan agama ataupun budaya orang lain dan juga orang lain memperolokkan agama dan budaya kita, sepatutnya apabila kita melihat perkara ini, jangan kita sapu rata semua. Kita sapu rata semua bangsa India, sapu rata semua bangsa Melayu. Sedangkan yang buat perkara ini hanyalah seorang dua. Pada pandangan saya, mereka tidak berniat untuk buat sedemikian. Mungkin ada pandangan orang lain yang mengatakan mereka sengaja, memang mereka dah merancang untuk memperolok-olokkan agama Hindu ini. Jadi itu terpulang pada pandangan masing-masing. Cumanya the point is, kita di dalam negara kita, please hormat each other.
Dan juga kepada Nabil, Pak Azad dan juga Radin, jangan ulang kesilapan yang sama. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain dan juga agama-agama lain, hormati jugalah agama kami sebagai agama Islam, dan tolonglah jangan sapu rata semua bangsa Melayu adalah bangsa yang suka menghina agama ataupun melibatkan agama kami. Islam memang suka menghina agama lain, tidak semua, dan Islam pun tidak mengajar umat dia untuk menghina agama lain. Jadinya kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami, kamu dengan fahaman kamu dan budaya kamu, kami dengan fahaman kami dan juga budaya kami. Respect each other, insya-Allah negara kita akan aman dan sentosa. Dapat sesuatu, kongsi-kongsikan.